Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi bersama saya Julian Super Street Motorsport. Depan saya ni W212 pre-facelift dah buat conversion kepada facelift E63. Apa yang kita tukar? Kita tukar depan bumper, depan grill facelift, ADAS semua datang sekali dengan kanat, and lampu sekali dia dah tukar facelift design macam ni. Dan bonnet E63 design dia dah ada tulang sekali. So ini salah satu W212 facelift. So untuk korang, dia ada tukar semua barang. Side skirt dia dah tukar sekali, dan belah belakang dia tukar belakang bumper, diffuser, exhaust tip, dan lampu belakang facelift design. Dan dia ada tambah ducktail spoiler lah. Untuk korang owner W212, kita bukan buat 212 facelift saja tau. Kita boleh tukar W212 pergi kepada W213 design pun ada tau. So untuk korang owner Mercedes, boleh datang jumpa saya dekat Super Street Motorsport, Bandar Sunway. Bye bye.